Atuk yang cuti. Tak. Apa ni? Boy dia kat mana sebenarnya? Ke Maman. Mama. Oh. Orang Terengganu sekolah dah. Pak Ayu kau. Pak Ayu ni siapa? Atuk. Orang Terengganu. Orang Terengganu kau dah Terengganu. Jadinya jauh lah juga kan? Kau tak jauh? 3 jam. Siapa ni? Pak Yu. Hai. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bobo Boy? Ada Baba Boy Pak Yu. Ni Bobo Boy Halilintar. Boy gentar. Nama tidak boleh tukar. Okeylah Bobo Boy. Sihat Bobo Boy? Sihat semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Pak Yu. Boy tak sihat. Boy demam. Macam mana nak perang? Nak lawan? Tak tahu, rehat dulu lah Boy. Kalau demam. Tak apa, ada Kopa dan Yaya, tolong. Kopang dengan Yaya, dia orang boleh handle ke semua ni? Tak tahu boleh ke? Baba Boy cakap lah. Bantu yang mampu. Pak Yu dah mana? Ada kat rumah ni. Sebenarnya. Ya. Bincang apa ni? Tak ada apa Pak Yu. Saya ni borak-borak santai je kat sini. Saya buka room. Saya. Okey. Apa kali buat apa senyap ni? Apa kali ada kerja. Dia sedang siapkan kertas kerja apa lah. Pak Yu tak buka live hari ni? Ada juga. Hari ni dah ke belum? Belum ke? Belum ni. Rugi lah. Rugi dah. Tak ada penyokong. Penyokong apa tu? Kita cari sokongan. Saya bukan cari sokongan. Saya bukan ahli politik. Ada orang cari sokongan, ada orang cari ketenangan. Kan? Saya cari ketenangan Pak Yu. Betul. Apa guna sokongan tanpa ketenangan? Elok lah tu. Pak Yu sihat ke hari ni? Alhamdulillah sihat. Cuma makin sihat lah daripada semalam. Hari ni tak perlu bertongkat lah hari ni. Kenapa? Terseliu. Terseliu. Ingatkan gauk. Dah terseliu. Salah landing. Lompat ke belakang, salah landing. Mak. Kat mananya? Dekat pejabat. Aziz. Lepas tu terus dah. Sebab tak ada hikmat Bobo Boy. Apa-apa. Tu ayah saya tadi. Ayah saya tadi. Ayah awak bukan tu lah. Apa tu Minato. Sakit lah abang. Sorry. Ayah awak bukan Minato lah. Apa nama? Nama ayah tak ingat? Magneto. Tak. Bukan. Ayah Bobo siapa Ayah Boboy Amato. Amato. Magneto tu dia punya penyapu Nyapu? Dia punya robot lah. Robot dia nama apa tak ingat dah.
Tak ingat. Tak ingat pasal ayah ni. Pasal ayah pun tak ingat ni. Apa cerita? Sebab kita suka boboiboy, jadinya tak suka matu. Tak suka ayah? Suka. Ni power ni pun ayah juga yang bagi ni. Tapi coba kan tubik dari bumi. Macam mana? Coba kan tubik dari bumi. Ocobot. Ocobot tu boboiboy punya robot. Ayah punya robot. Dia pun robot tak ingat. Nama cobot je ingat. Sudah. Nama apa ayah? Matu. Amat tu. Jangan jadi anak durhaka. Tidak jadi. Kita ni teknologi tinggi macam mana pun. Jangan jadi Ayah anak dulu. durhaka sampai tak ingat ayah. Jangan lupa ayah. Ayah kena selalu disayangi dan dihormati. Cakap apa? Tak ada apa. Nampak gaya dia pun bersaing dengan ayah dia lah. Dia tak nak campur lah cerita ayah dia dengan cerita dia. Campurlah. Masa 2026 lagi. 2026 campur? Ya. Itu bet 2026 kot. Abang. Boboiboy Kelantan? Tidak. Dia mau kecek Kelantan kami dengar. Dia mau kecek Kelantan tadi ke? Tidak. Itu saya pandai cakap bahasa Kelantan. Habis tu boboiboy asal orang mana? Terengganu. Oh, Terengganu. Oh, rupanya boboiboy orang Terengganu. Sekarang baru tahu boboiboy orang Terengganu. Oh. Dulu ni ingat kak. Orang mana? Ganu. Lain kali boleh bawa cerita lah. Boboiboy orang Terengganu. Kita behar dah. Patutlah. Patutlah. Terengganu hebat. Ada boboiboy. Ada boboiboy. Ya. Habis. Dalam banyak-banyak boboiboy apa pilih Halilita je? Bukan. Sebab dia handsome. Handsome. Ya. Bukan sebab nampak dia lebih bersinar. Ya. Dia lebih bercahaya. Boy. Pak Yu handsome tak, boy? Ha? Pak Yu handsome tak? Apa? Pak Yu handsome tak? Kalau tanya tu tak tahulah. Fikir panjang tu payahlah. Payah. Pak Yu payah lah. Kalau kita tanya orang semak tak? Semak. Bila tanya budak ni jujur. Saya pun jujur, Pak Yu. Pak Yu. You. Ni dah follow. Dah follow? Sudah follow Pak Yu. Okey, kita follow boboiboy. Sudah. Mak. Boleh lari dulu ya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Tak je. Boleh lari situ je. Assalamualaikum, bye-bye. Mama pula. Mama masuk. boboiboy ke? Tak. Mana gambarnya? Kejap. Musim hujan, boy.
Dah okey. Tak. Oh, Mama Boboiboy. Ada panda. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Cari anak kau? Mama cari anak ke? Mama Su. Tak. Mana? Tak. Boy ada kat atas tu. Boy cari Mama. Oh, yang tu. Apa dia? Sudah. Okey dah. Saya anak dah ni. Mak dia cari Boboiboy. Ni ada seorang ni, ada anak seorang. Alamak, malu lah pula. Dia tak mengaku dia mak dia cari dia. Rupanya anak ibu duduk dalam lain, duduk dalam lah. Ada dalam lah anaknya. Mama sihat ke? Bodek tu. Dia tu yang nak sesuatu dengan Mama dia tu. Dia budak-budak sekarang ni kalau nak cari dalam room. Merata-rata pergi. Kalau dulu cari kat sungai. Cari kat sungai atau pokok. Tutup jalan. Sekarang ni mak nak cari dia pergi rumah mana anak aku ni. Senang cari. Rupanya di sini. Sebab Boboiboy tengah perang tadi. Amato sihat ke Mama? Mama tak tahu Amat tu. Mama tak tahu Amat tu. Pak Yu, Mama tak tahu Amat tu. Tahu untuk laki dia. Sihat ke Amato? Kita pun lama tak dengar khabar Amato. Kau duk bulan lagi? Duk planet mana Amato lah ni? Tak kelik-kelik ke? Planet tak tahu planet apa. Tengok dah. Mama apa pening nak tanya soalan ni? Oh ya. Ya